kerja bertahun-tahun tapi susah nak adakan simpanan. Tuan-puan, kalau kita ni dah kerja 10 tahun, 5 tahun tuan-puan, tapi simpanan 1,000 pun susah tuan-puan nak lekat, tuan-puan memang kena consider untuk simpan emas. Sebab kadang kita bukan tak mampu menyimpan, tapi sebenarnya kita tak tahu strategi yang betul untuk menyimpan. Kalau dulu kita simpan duit selalu tak lekat kan, tuan-puan boleh cuba untuk simpan emas. Tuan-puan bayangkan kalau setiap bulan tuan-puan asingkan RM100 dalam bank, 12 bulan sepatutnya ada RM1,200, betul tak? Jadi settle simpanan RM1,000, betul? Tapi selalu tak berjaya tuan-puan. Sebab itulah fitrah duit untuk kita gunakan. Tapi fitrah emas untuk kita simpan. Jadi tuan-puan tukar strategi, alihkan RM100 setiap bulan jadi simpanan emas. Menabung sikit-sikit dalam akaun emas Public Gold, insya-Allah akhir tahun tuan-puan akan nampak tuan-puan ada 1 ke 2 gram yang tak digunakan. Jadi boleh cuba. Pada yang tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh saja sign up Baby Ru, daftar akaun emas secara percuma, insya-Allah saya guide sebaiknya.